Hey guys, welcome back to my channel. Jom kita unpack pack nombor 6, 5 dan 4. Hari ni kita cuti. Okay, so jom kita tengok pack nombor 6. Ada apa? Katanya ada AR. Let's go. Okay, penting berhati-hati. Oh dia. Okay. Oi. Terplanting. Terplanting guys. Maafkan saya, dia terplanting. Apakah kita gunting ke atas? Tak kan? Dia terplanting guys. Solid. Okay. So ni pack dia. Gambar boy dan Gopal. So masa kita tarik tadi tu, cuk dia pun terikut terplanting juga. So ini ialah dos osom tak berguna. Okay, so kat sini kita tengok ada boy api elemental tahap kedua. Okay. Kemudian kita ada Mamazilla. Okay, ada something kat sebelah tu, kalau korang nampak. Okay. And then kita ada Samurai daripada filem Mekamato. Kita ada Boy Sopan. So ini ialah SR untuk pack Blazing Frost Okay, so and then kita ada Boy air. Okay, ni kalau korang tengok dia punya style ni dia daripada Lembaga Air Selangor. Dan final card kita ini dia guys, alternate art Boy. So ni dan Gopal ni dia punya alternate art maksudnya art biasalah, alright. So manakala untuk pack special dia gambar ni je, that's it, tak ada beza pun. Nampak? Okay, Boy dengan Gopal jadi dinosaur, tu je lah beza dia. Tak apa, saya anggap je dia macam alternate art kan, nampak cantik shiny gitu. Okay, siap. So tak depan kita tengok pack yang ada SR Mekamato di Mecha Strike. Okay, so kita potong. Pastikan korang rasa dulu kat mana dia. Okay, so kita dah potong. So inilah kad yang terdapat di dalam pack SR Champion Rise. Okay, tapi gambar dia ni ialah SR di pack Mecha Strike. Kita anggap jadi SR. So ni saya tak nak. Siapa nak boleh PM. So kita ada Masgado. Okay, kita ada Awesome air, tapi ni ais tau, boba ais. Kita ada Yaya dengan boba api tadi. Okay, saya tak tahu kenapa kad dia bengkok. Oh, yang ni macam SR untuk ke AR dekat movie Papa Zola tu. Ni. So sebelah dia kuning. Okay. Oi, nama dia apa ni? Oilin. Ni ialah alien dalam cerita Mamazilla tu. Oilin ke apa nama dia? Dia dengan Mamazilla punya ni. So kita ada, wow, ini kita dapat SR guys. SR Mecha Strike. Tak adalah, ini aku anggap jadi SR untuk Champion Rise. Wow, look at it guys. Okay, so inilah rupa dia, SR untuk Mecha Strike. Macam tu lah, lebih kurang lah. Lebih kurang macam ni lah. Ini gambar dia. Ke gambar dia lain-lain saya pun tak sure, sebab saya tak buka lagi. So sebelah dia is Samurai. Yes, kita dah dapat gambar raja. And then kita cari pack card mana yang sebelum ni ada color merah. Yes, kita dah jumpa. Biar saya tengok sebelah dia siapa. Okay, kuning. Okay, kuning. Sebelah Samurai ni saya tak sure dia siapa. Okay, yang saya tahu bawah Cubiko tu ialah Mega Concho.
Betul lah kot. Okay. Kalau untuk yang kuning ni, sekejap, kita tengok yang kuning. Okay, sebelah. Oi. Asal nak terjatuh. Tak ada, biar dia. Kita teruskan berikut. Untuk sebelah Kachaps ni is Papazola. Okay, sebelah Mamazilla ni Papazola, betul tak? Macam dia. Betul lah kot. Saya pun tak sure. Oh, dia Kachaps punya ni. Okay. Sebelah Kachaps is Boboiboy saya rasa. Bukan juga. Sebelah. Okay. Oh, ni dia. Okay, sebelah ni. Yang ni. Okay, sebelah Papazola siapa? Kita tak buat, kita tak dapat lagi dia punya gambar aja. Okay. So ni kad kalau kuning mana? Kita letak dua, kita letak kad putih tu kat tengah supaya bahagi kuning dengan merah lain-lain walaupun letak satu pack yang sama. Okay. Kita teruskan buka lagi. Pack berikutnya kita ada pack gambar. Okay, ni tak depan, tak kosong lah. Gambar Kachaps sewaktu muda. Gunting di bawah tulisan Monster ni. Kalau korang gunting bawah tulisan Galaxy, rosak kat korang. So gunting bawah tulisan Monster. Dia jadi tu. Okay. So ni gambar Kachaps sewaktu muda. So kad ni tak depan. So kita ada Boboiboy Eyes, kita ada Awesome Daun, kita ada Boboiboy Blaze color biru, kita ada Otoy color kuning tadi, kita ada Mega Rubica merah. Kita ada kad special macam alternate art sikit. So inilah Kachaps masa dia muda. Nampak tak? Can guys see? Sorry dia tak fokus sangat sebab kamera sini agak lame, agak teruk. Tu. Okay, sebab ada pencahayaan kat belakang. So ni color kuning ke oren ni. Nampak? Itu macam oren. Betul. Kita pun tak sure. So 1, 2, 3 pack dah kita buka. So and then kita cuba cari pack gambar Kachaps tua ni. Oh, kita ada kad Awesome air. Kita campur je dulu. Kita tak dapat gambar rajah lagi, kita campur je. And then untuk kad color biru. Okay, kita tengok sekejap. Lalu pernah di sana. Okay. Sebelah dia tak gambar aja, tak nampak lagi. Okay, sebelah Boboiboy api is Boboiboy Blaze. Nampak tak? Betul ke? Macam dia, macam tak. Bukan. Panglima Parapi ke, saya tak sure tangan siapa sebelah ni. Tapi yang pasti dia orang ada kat sebelah-sebelah lah. Macam ni. Ada Boboiboy Blaze, lepas tu ada character sesuatu something, lepas tu dekat tengah dia. Saya tak sure lah siapa. Kita buat. Okay. Dan kita tengok gambar Papazola muda. Oh, purple kita hanya dapat 2 gambar rajah je. Let's see. Sebelah dia siapa? Tak ada. Pun tak ada juga.
Pun kita masih tak jumpa lagi dia punya gambar rajah. Okay. Maybe sebelah air ni ais. Bukan. Bukan sopan juga. Okay, kita masih belum dapat gambar rajah lagi ya guys. So skip. So kat color orange ni kita dapat. Wait a minute. Okay, sebelah kacak semuda is Mamazilla. Sebelah Mamazilla kita tak nampak sangat. Siapa dia? Bukan. Oh, sebelah dia Yonbi ke? Betul lah Yonbi. Sebelah Oilin ni Yam bukan juga, tak lah. Saya pun tak sure apakah betul. Okay, betul Yonbi. Sebelah Opa Papa ni siapa dia? Saya tak sure. Maybe kacak semasa muda kan? Betul. Ya betul. Okay, dah dapat dah. Kita dapat gambar rajah 1, 2, 3 4, 5, 6. Baru 6 guys. So kita kena buka beberapa pack lagi untuk dapatkan gambar rajah lebih tepat. So ni color kuning. Mana color kuning tadi? Kuning ke orange ni? Kuning kan. Oh, lagi ni lihat dulu. So kita ada color merah satu. Sebelah dia ialah sebelah SR ni ialah ini. Okay, sebelah dia. Okay. Color kuning dia. Okay, sebelah Otoy is Papazola. Sebelah Otoy macam ni nampak. So tangan dia. Nampak? Okay. And then Bobo Boy tu duduk kat mana saya tak sure lah. Maybe sebelah Papazola. Bukan juga kan. Pun belum dapat lagi gambar rajah. Kita akan tunggu di next part lah. Okay. So kita dah dapat beberapa gambar rajah hari ni. Kita jumpa di next video guys 3 pack terakhir guys. Mekamato, Blizzard and Nova. Okay, jumpa lagi. Bye bye.